Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera diucapkan kepada para penonton TV Al-Hijrah. Alhamdulillah kita bersua kembali bersama saya Anis Nadirah Abu Bakar dalam rancangan Muhakat Suluh bagi episod yang ke-7. Dan menariknya, tajuk yang kami bawakan kepada anda pada episod kali ini ialah penebus sebuah kesedihan. Baiklah para penonton, setiap daripada kita pastinya mengharapkan sebuah perkahwinan yang bahagia, bukan? Namun, tidak semua di kalangan kita mendapat rezeki seperti itu dan terpaksa menjalani alam perkahwinan yang suram dan berakhir dengan perceraian. Untuk makluman para penonton, antara tuntutan yang boleh dibuat oleh wanita selepas berlakunya perceraian adalah tuntutan mut'ah. Sehubungan dengan itu, menerusi episod kali ini, kami bawakan kepada anda simulasi majlis suluh yang berlangsung di Mahkamah Syariah bagi kes tuntutan mut'ah. Untuk itu, marilah sama-sama kita saksikan. Seterusnya, kes bilangan 2212L 0310-151-792, plaintiff Arni Nazira binti Ahmad, defendant Rashid bin Jamil. Sila berdiri. Encik Rashid bin Jamil. Ya, saya. Puan Arni Nazira binti Ahmad. Ya, Puan. Baiklah, berdasarkan perjalanan kes ini, selepas segala usaha perdamaian dilakukan, mahkamah berpuas hati dan membenarkan defendant iaitu suami untuk melafazkan talak satu ke atas isteri di bawah Seksyen 47 Enactment Undang-Undang Keluarga Islam Negeri Selangor 2003. Bismillahirrahmanirrahim. Saya Rashid bin Jamil dengan ini menceraikan isteri saya Arni Nazira binti Ahmad dengan talak satu. Mahkamah setelah meneliti permohonan dan mendengar keterangan daripada pihak-pihak dan setelah berpuas hati dengan dokumen yang dikemukakan, mahkamah dengan ini mensabitkan perceraian di antara Rashid bin Jamil dan Arni Nazira binti Ahmad dengan talak satu kali pertama secara talak raj'i mulai hari ini. Kakak kau macam mana Bella? Dah bercerai ke? Dah, hari tu dah cerai. Aku pening, mak aku pun pening kakak aku tu. Kenapa? Itulah, dia takut nak buat tuntutan dekat mahkamah. Risau tu, dia malu katanya. Yelah, kami ni daripada ayah kan ketua kampung. Jadi takut mulut orang bercakap. Itu takut, ni takut. Dia tak ada apa-apa tuntutan dia nak buat pun. Tak boleh lah macam tu. Kita ni sebagai wanita ada hak tahu banyak untuk tuntut dekat mahkamah ni. Oh, banyak ke tuntutan yang boleh buat kalau dia minta dekat mahkamah? Contoh macam harta pencarian, hadana, mut'ah. Mut'ah tu apa? Aku kalau harta pencarian, hadana tu biasa aku dengar dekat ceramah-ceramah tu. Kalau mut'ah tu apa? Yang aku faham lah, mut'ah ni adalah pemberian sagu hati yang wajib diberikan oleh bekas suami kepada bekas isteri selepas perceraian yang tanpa sebab munasabah. Kerana sebagai penghargaan kepada isteri ni untuk meneruskan kehidupan yang baru. Oh, mut'ah tu biasa kalau orang buat tuntutan tu biasa dapat berapa? Yang tu tak tahulah, bergantung kepada kakak kau nanti kat mahkamah nanti. Bincang. Oh, aku kena bagi tahu lah kakak aku ni. Kena. Oh, sebab banyaknya macam banyaknya boleh buat tuntutan ni. Sebabnya kakak aku ni, dia ni dah lah tak bekerja. Lepas tu waktu kahwin tu dia terus orang kata berhenti belajar sebab dia nak kahwin. Bella, lelaki tu. dah sudah ke bercakap tu? Oh, sudah. Baiklah, kita makan dulu. Okey, makan kak. Wah, sedap lah. Masak apa tu kak? susah je kak ni. Susah je lah kak. Makan dulu. Akak beli kebun ni kak? Cakap lama dah tu. Apa tu? Terima kasih. Habiskan ya, sedap ni. Sedap ni kak.
A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi yang pertamanya saya ucapkan selamat hadir kepada Puan Arni selaku pihak plaintiff dan juga Encik Rashid selaku pihak defendant lah. Saya akan berikan laluan dulu di pihak Puan Arni selaku pihak plaintiff untuk puan nyatakanlah dalam kes ini tuntutan puan, dan selama mana puan nyatakan puan punya tuntutan, saya beralih kepada Encik Rashid lah selaku pihak defendant. Dan dalam tempoh yang sama juga saya ingatkan di sini adalah kita punya perbincangan pada hari ini adalah bersifat kerahsiaan. Tidak ada siapa-siapa, hanyalah plaintiff Puan Arni dan juga Encik Rashid sebagai pihak defendant lah. Jadi Puan Arni dan Encik Rashid dah bersedia untuk kita bincang. InsyaAllah tuan. Okey, jadi kalau begitu saya akan teruskan kepada Puan Arni untuk bertangkang puan punya tuntutan dalam kes ini. Silakan Puan. Bismillahirrahmanirrahim. Tuan, saya datang ke mahkamah ini untuk membuat tuntutan mutaah sebanyak 15,000 K. Tuntutan apa ni? Okey Encik, saya mohon izin Encik, kita berikan laluan Puan Arni terlebih dahulu ya. Nanti saya akan beri laluan di pihak Encik Rashid. Okey, silakan Puan. Okay, dulu dia ceraikan saya sebab dia tak boleh handle dua isteri. Jadi dia ceraikan saya. Ini sebagai permulaan untuk saya mulakan hidup baru. 15K je bukan banyak pun. Siapa yang berkahwin untuk bercerai, Tuan? Okey. Soal lagi tak apa-apa Puan setakat ini. Jadi dengan keadaan dalam tempoh perkahwinan tersebut, ini adalah tuntutan Puan lah. Bermaksud daripada tuntutan Puan itu adalah merujuk kepada apa yang Puan dah korbankan dalam tempoh perkahwinan tersebut kepada Ya Tuan, saya tak kerja sebab nak jaga, fokus jaga dia, jaga anak-anak. Perkahwinan kami dah mencecah sampai 10 tahun. Sekarang saya tak ada apa-apa. Zero. Saya nak mulakan hidup baru. Saya yakin dia boleh bagi. Sebab gaji pun besar. Saya income pun ada banyak. Baik. Saya tak ada apa-apa sekarang ni Tuan. Maka di sini adalah apa yang patut sebagai satu penghargaan pada Puan lah. Dan Puan merasakan ini adalah satu tuntutan yang munasabah di pihak Ya Puan. betul. Untuk saya bangkit semula dengan ilmu Tuan. yang Puan tuntut ni. Ya betul. Untuk saya bangkit semula Tuan. Okey. Baik, ada tak apa-apa lagi saya tak tahu Puan punya tuntutan yang lain? Tak ada apa lagi Tuan. So kalau tak ada apa-apa, saya beralih kepada Encik Rashid lah. Dan saya percaya Encik Rashid tadi dah dengar segala tuntutan yang telah dibuat oleh Puan Arni sendiri. Dengan MOA yang tadi itu adalah tuntutan mutaah lah. Jadi saya nak dengar tuntut Encik punya pendirian dan juga Encik punya cadangan sekiranya ada dalam tuntutan tersebut. Silakan Encik Rashid. Terima kasih Tuan. Pertamanya saya tak setuju dengan tuntutan dia Tuan. Tak masuk akal langsung. 15,000 untuk 10 tahun. Apa benda ni? Ingat perkahwinan ni satu ganti rugi ke? Ini mutaah. Mutaah ni adalah sagu hati. Mengikut berkemampuan suami. Pun kena ingat, perceraian dia yang minta. Bukan saya yang minta. Okey? Dia tak setuju dengan bercerai ni. Dia setuju bercerai ni sebabkan saya berpoligami. Pada asalnya saya tanya pada dia. Awak setuju tak kalau saya berpoligami? Kemudian kata reda. Kemudian kata tak reda. Time dia cakap reda tu lah saya kahwin. Okey? Tiba-tiba sekarang dah mau cerai, dia minta pula dengan saya mutaah. Okey? Sepatutnya bukan bolehlah minta macam ni Tuan. Kalau macam ni lah, naiklah semua orang lelaki kat dunia ni. Okey, asal cerai minta mutaah, asal cerai minta mutaah. Tapi benda tu memang ada dalam syarak, tapi ikut kemampuan suami. Okey Tuan dalam tempoh perkahwinan, apa yang diminta saya sediakan. Rumah, kereta, makan, minum, emas, cuma tanya pada dia. Apa tak cukup? Terima kasih selama ni awak bagi. Sepatutnya kalau lah semua kemahuan dia saya dah tuntut, saya dah bagi pada tempoh perkahwinan, sepatutnya tak ada masalah untuk saya berpoligami. Okey? Tapi sekarang ni lain pula jadinya. Okey? Diungkit. Kalau ikutkan tak ada masalah langsung Puan. Okey? Jadi tuntutan dia 15,000 ni bagi saya terlampau tinggi. Saya tak bersetuju. Kalau nak bagi pun boleh, tapi ikut kemampuan saya. Sebagai orang kata menghadai orang kata dia punya pengorbanan tadi tu, saya mencadangkan 5,000 saja Tuan. Jadi adakah 5,000 tadi tu Encik Rashid merasakan bahawa cukup pengorbanan ataupun penghargaan semasa tempoh perkahwinan tadi? Bagi saya cukuplah, itu berdasarkan kemampuan saya. Okey. Jadi daripada tuntutan yang asal tadi tu Encik tawarkan RM RM5,000. RM5,000. Okay. Baik, Encik Rashid Jadi terima kasih di atas respon dan juga cadangan MOA tersebut. Dan sebelum tu saya nak dekat sinilah, ada tak apa-apa di pihak Encik lagi sekarang ni? Tak ada Tuan. Okey. Baik. Jadi tadi kita dah dengar Puan Arni dari sudut tawaran dan cadangan di pihak Encik Rashid sini tadi tu, daripada tuntutan Puan yang asal RM5,000 kepada RM5,000 cadangan tersebut. Jadi apa pandangan Puan kaitan dengan tawaran tersebut? Apa yang jauh sangat daripada 15,000 sampai 5,000. Cuba awak timbangkan. Saya ni 10 tahun tau hadap awak. Anak tu tak apalah, anak kita bersama.
Sekurangnya bagilah dana untuk saya mulakan hidup. 5,000 saya boleh buat apa? Okey, Puan Arni, ada lagi tak apa-apa pandangan berkaitan dengan tawaran itu? Itu je, saya nak Puan, biar pembayaran tidak? yang mengubat kesedihan saya. Itu tujuan saya failkan kes mut'ah ni. saya faham dari sudut tuntutan ini adalah bagi pihak puan dari sudut untuk melihat dari sudut penghargaan puan lah dan juga penguatan puan kan dalam tuntutan ini. Bolehlah penghargaan, tapi lebih kepada untuk bangkit semula, untuk mulakan hidup baru. Okey, soalan lagi tak puan? Di pihak puan? Saya nak dengar dia pula. Okey. So kalau begitu saya beralih kepada Encik Rashid. So tadi dah kita dengar sendiri Encik Rashid ya, apa yang telah diluahkan oleh Puan Arni sendiri. Apa yang Encik dadangkan 5,000 tadi adalah tidak mencukupi atau tak setujulah dengan apa yang telah diusahakan, dengan apa yang di sudut pengembangan tersebutlah. Mungkin Encik ada cadangan lain ke sudut imbauan tersebut? Okey tuan. Macam yang tuan tahu, mut'ah ni mengikut pada kemampuan suami itu sendiri. Okey, jadi bagi saya kemampuan saya sekarang ni ada 5,000 saja untuk dia punya mut'ah. Okey. Tapi terpulang pada Cik Erni, Puan Erni, kalau nak terima. Okey. Jadi setakat Encik punya tawaran tadi tetap dengan amount 5,000 sahaja. Tak ada dinaikkan ke ataupun amount lain ke? Sekejap tuan, saya nak cakap sesuatu lagi. Okey, silakan puan. Okey. Awak bagi macam-macam kat saya sebenarnya tempoh perkahwinan. Saya hargai semua tu. Saya pun bukan nak bercerai sangat dengan awak. So awak tahu saya tak ada siapa-siapa kan? Semua sebatang kara kat dunia ni hadap pada awak saja. Saya failkan perceraian dulu sebab ada proses perdamaian dalam tu. Saya bising sikit je supaya awak adil. Fikirkan saya, fikirkan anak-anak sebelah saya ni. Jadi tolonglah, 5,000 tu tolonglah logik sikit. Okey, macam ni Puan Erni. Okey, saya tahu mut'ah ni satu kewajipan kepada suami untuk beri kepada bekas isteri. Okey, jadi sekarang ni saya minta orang kata win-win situation. Okey, jasa baik pada Puan Erni juga. 15,000 memang saya tak mampu nak bayar. Jadi saya minta pengurangan pada kamu. Kalau dapat kurang pun alhamdulillah. Saya nak tahu berapa pengurangan yang awak nak berikan. Saya nak 10,000 pengganti awak dalam hidup saya. Tinggi sangat. Okey. 10,000 tinggi apa tuan? Okey, last. Okey, saya pun mana nak pening kepala lagi benda-benda macam ni. Okey, nak pergi bicara ulang-alik pada mahkamah dan sebagainya. Kita win-win situation. Okey, move on kehidupan masing-masing. Last tawaran saya pada Puan Erni 8,000. Inilah kalau awak nak pergi bicara. Okeylah tuan, saya pun tak mau fikir panjang lagi. Saya pun ada anak-anak kat rumah nak jaga. Saya pun tak nak masuk bicara panjang. Baiklah, saya setuju dengan 8K tu. Baik, sebelum tu saya nak tanya di pihak Puan Arni ada tak apa-apa nak cakap lagi dengan tuntutan ni untuk kepada Cik Rashid? Dia boleh bayar lamsam ke? Ansuran tu. Ansuran. Dah lah 8K daripada dapat 15K. Sekarang ni saya minta lamsam pun dia nak ansuran kan. Macam mana saya nak mulakan hidup baru macam Jadi ni? macam ni, saya cuma ingin nantikan sinilah adalah yang berbalik kepada tujuan asal kita kan, matlamat utama tadi lah, suruh kita bincang untuk mendapatkan tujuan bersama lah. Dan saya percaya bahawa Puan Arni hadir ke mahkamah ini dan Cik Rashid hadir ke mahkamah ini untuk mendapatkan penyelesaian ya, tanpa melibatkan proses bicara, dan kalau boleh selesai hari ini juga kan. Yalah, saya Jadi memang nak selesai hari ni. saya pun mengambil kira dari sudut tuntutan Puan dan juga respon dari pihak Encik sendiri. Memang dua-dua ingin dapat penyelesaian bersama dah di peringkat sulh ini. Dan saya lihat di sudut tawaran dan cadangan itu kita telah nampak di sudut penyelesaiannya. Dan saya percaya bahawa Puan setuju dengan tawaran tadi itu 8,000 tadi. Saya setuju, tapi saya nak cerai tunai. Tunai. Baik, bagaimana Cik Rashid, boleh ke? Bolehlah, saya mana nak pening kepala dah. Setuju je lah tuan. Okay. Baik. Jadi alhamdulillah kita telah mendapat satu pencapaian dan tujuan bersama dari sudut keputusan ataupun kepuashatian ini adalah dibuat bersama, iaitu di bawah Puan Arni sendiri selaku pihak plaintiff dan juga Encik Rashid sebagai pihak defendant lah.
yang buat keputusan sendiri, dan saya di peringkat Pengurusi Majlis Suluk ni mendapatkan tahniah lah kepada Puan Puan Arni dan juga Encik Rashid di atas kerjasama kepada mahkamah pada ini dalam sama-sama bekerjasama untuk berbincang untuk mendapatkan penyelesaian bersama lah. Jadi saya boleh katakan sini adalah persetujuan bersama, iaitu MOA tuntutan dipersetujui bersama, iaitu daripada RM15,000 kepada RM8,000 setuju untuk dibuat satu perjanjian penyelesaian dan juga direkodkan di hadapan mahkamah ataupun diendoskan. Jadi sebab pada ini Encik Rashid dan juga Puan Arni jadi saya akan buat dulu dah tempoh 10 minit lah untuk saya buat satu perjanjian penyelesaian untuk saya berikan untuk semakkan pada Puan Arni dan juga Encik Rashid apa yang tergandung dalam kita punya perbincangan tadi lah untuk direkodkan di hadapan hakim nanti. Boleh? Puan Arni? Boleh. Encik Rashid? Boleh. Baik. Okey, Puan Arni dan juga Encik Rashid Jadi saya dah selesai untuk darah perjanjian lah untuk semak sama-sama. Jadi saya mohon Puan semak lah terlebih dahulu. Kalau ada apa-apa kesilapan dan juga perlu dipinda lah sebelum kita tantangani untuk perjanjian tersebut lah. Okey. Okey, so kalau tak ada apa boleh tantangani. Okey. Inilah jadi selesai untuk semakkan taraf perjanjian. Jadi selepas pada ini Puan ke kaunter dan kita akan serahkan perjanjian yang original lah untuk kita serahkan pada Puan satu salinan dan juga pada Encik Rashid satu salinan lah. Kemudian masuk ke dewan untuk pengendosan lah di hadapan hakim berdasarkan dengan apa yang kita bincang tadi. Okey, itu sahaja. Sekali lagi terima kasih Puan Arni dan Encik Rashid hadir ke mahkamah ini. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Alhamdulillah, kita telah saksikan sebentar tadi simulasi majlis suluh yang berlangsung di Mahkamah Syariah bagi kes tuntutan mut'ah. Dan menerusi paparan sebentar itu tadi, kita dapat saksikan bahawa pihak-pihak bertikai telah berjaya mencapai titik penyelesaian melalui persetujuan bersama yang telah berjaya dicapai menerusi majlis suluh yang telah diadakan. Dan para penonton, seperti biasa, di akhir rancangan saya tidak berkeseorangan kerana episod kali ini bersama saya adalah Ketua Bahagian Penyelesaian Alternatif Jabatan Kehakiman Syariah Negeri Selangor, iaitu Tuan Fairuz bin Jaafar. Apa khabar Tuan? Alhamdulillah, khabar Alhamdulillah. Okey, terima kasih Tuan kerana sudi bersama kita dalam episod kali ini. Okey, baiklah Tuan, saya ingin ajukan satu soalan kepada Tuan. Boleh Tuan jelaskan kepada para penonton kita apakah kelebihan kepada pihak-pihak sekiranya kes tuntutan mut'ah berjaya diselesaikan melalui majlis suluh? Silakan Tuan. Baik, terima kasih Puan Anis. Suluh sebagaimana yang kita maklum merupakan platform yang terbaik dalam penyelesaian tuntutan mut'ah. Apa yang penting ialah pihak-pihak berpuas hati dengan penyelesaian melalui proses suluh, kerana proses suluh ini dicapai melalui perdamaian dan sukarela antara pihak-pihak tersebut tanpa dominasi antara pihak-pihak. Selain itu, ianya mewujudkan situasi menang-menang antara mereka. Selain menjimatkan masa dan kos pihak-pihak, proses suluh juga tidak mendedahkan keaiban pihak-pihak kerana ianya adalah bersifat kerahsiaan. Berbanding melalui proses perbicaraan penuh di mahkamah, yang mana jumlah tuntutan mut'ah tersebut ditentukan melalui proses pembuktian di mahkamah. Jadi, proses melalui mahkamah ini sudah tentunya akan memanjangkan masa dan membazirkan kos pihak-pihak. Selain itu juga ada pihak yang kalah dan menang. Ada kalanya pihak yang kalah dalam kes tuntutan mut'ah ini di mahkamah tidak berpuas hati dengan keputusan tersebut. Oleh itu, suluh adalah jalan yang terbaik dalam penyelesaian tuntutan mut'ah di mahkamah syariah.
Okey, baiklah. Terima kasih Tuan atas kupasan yang telah dijelaskan sebentar itu tadi. Jadi kita dapat simpulkan bahawa penyelesaian kes tuntutan mut'ah menerusi Majlis Suluh adalah merupakan platform penyelesaian yang terbaik. Ya Tuan, setuju ya? Okey. Okey, baiklah. Terima kasih Tuan. Baiklah para penonton, nampaknya kita sudah sampai ke penghujung rancangan bagi episod yang ke-7. Dan terima kasih diucapkan kepada para penonton kita yang setia bersama kami dari awal hingga ke akhir rancangan. Semoga segala yang dikongsikan dapat memberi manfaat yang terbaik buat anda semua, insya-Allah. Jangan lupa temu janji kita pada hari dan waktu yang sama pada minggu hadapan bersama saya Anis Nadirah Abu Bakar. Sehingga berjumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suluh, solusi pendamaian, syariah asas keadilan.